Apakah ilmu yang perlu dipelajari untuk lepas ilmu fardu ain? Okey, macam ni. Dalam ilmu fardu ain ni ada 3 cabang. First sekali, Tauhid. Tauhid ni ilmu kita nak mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dan di dalam Tauhid ni ada 2 cabang. First sekali, cabang Tauhid sifat 20, iaitu Tauhid Asy'ariyah. So, saranan Ana cuba terbaca sifat 20 dulu supaya senang faham. Okey, ilmu nombor 2 adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu untuk kita belajari cara menjalankan ibadah-ibadah kita. Macam solat, puasa, haji dan lain-lain. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk kita sucikan hati daripada perkara-perkara yang mazmumah. Iaitu perkara-perkara kotor. Tasawuf ni berasal daripada kata suf, yang ini bersih. Di mana ilmu tasawuf ni ibarat tapis. Kita nak minum air, kena ada tapis untuk membersihkan air itu daripada kotoran. Jadi, tapis itu tasawuf, air itu hati kita. Bila dituang dekat tapis tu, keluar kotoran-kotoran daripada dalam air itu, menjadikan air itu menjadi bersih. Apa darahnya? Darahnya adalah, tengok hadis Jibril. Hadis di mana Jibril menerangkan tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. So, rintitan daripada hadis tersebut, rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji dan umrah jika mampu. Itu semuanya adalah daripada rukun Islam. Untuk menjalankan rukun Islam itu, perlu kita belajar ilmu fiqh. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman ini pegangan kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul dan Nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, dan juga beriman kepada kitab. Untuk menjalankan rukun iman tersebut, perlunya kita mempelajari ilmu tauhid. Iaitu untuk kita kenali siapa Tuhan, untuk kita kenali sifat-sifat Tuhan, untuk kita kenali sifat-sifat malaikat, sifat-sifat Nabi dan juga jenis-jenis kitab. Yang terakhir sekali, ihsan. Untuk menjalankan ihsan ni, perlunya ilmu tasawuf. Sebab, kalau kita ada fiqh, tapi kita tak ada tasawuf, kita akan jadi fasik. Sebab bab ibadah kita betul, tapi bab hati kita tak jaga. Kalau kita ada tasawuf, tapi tak ada fiqh, kita jadi zindik. Macam geng-geng yang tak habis-habis untuk cakap, oh, saya ni tak aurat, saya ni tak solat, tapi